Hey guys, we are partner, come back to my channel. Iskandar here. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, so konten kita pada hari ini pada memandangkan esok kita dah nak masuk tahun baru. Hari inilah pada tahun 2025. Hari inilah kita semua rakyat Malaysia kat dunia ni di tahun 2025. Esok kita dah masuk tahun baru. So disebabkan esok dah masuk tahun baru, hari inilah pada tahun 2025 aku nak keluar. Nak keluar pergi mana? Hampa kena tunggu. Hampa kena tengok dulu. Hampa kena tengok sampai habis. So aku nak ucap siap kat hampa, thank you sebab klik video ni. Dan kepada hampa yang belum subscribe di YouTube channel aku, hampa boleh segera subscribe supaya apa? Supaya hampa tak terlepas video-video terbaru by Iskandar. Okay guys, so lo ni dah pukul 2 dah, 2 petang dah. So hampa tunggu dulu. Nak tengok ke mana? Hampa tunggu. So bagi aku bersiap dulu. Let's go guys. Okay guys, so aku dah siap dah. Terima kasih teman aku. Aku pada hampa tanya aku pengen siapa, takkan seorang-seorang. Takkan peneman kan. Takkan tak ada peneman aku. Tahu dah single kan. So aku hampa tanya aku pengen siapa, pengen kau kawan ke, pengen seorang-seorang ke kan. Hampa tengoklah, hampa tengok video ni sampai habis. Hampa nak tahu, hampa kena tengok. Tidak, kalau hampa tak tengok sampai habis, hampa tak tahulah. So thank you lagi sekali lah sebab klik video ni. Hampa pilih untuk apa ni, hampa tengok aku punya video. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada hampa. Okay, so jom guys, jumpa sana tau. Okay guys, so tahu basa-basi, aku tak mau cakap banyak. Jom kita pergi, let's go. Saat pertama berjumpa, aku sudah punya rasa ingin memiliki dan mendapatkan hatimu. Begitu anggun sikapmu, indah paras wajahmu, membuat diriku jatuh cinta kepadamu. Okay guys, so aku dah sampai Slimak dah. Okay guys, so lo ni aku dah masuk film Limak dah. Ni nak tengok aku bersama siapa? Jom. Okay guys, sampai tengok ni. Banyak rokok semua ada. Kat film Limak ni. Tengok ni. Rokok-rokok pedas tak pedas semua ada. Tengok ni. Makanan ni lama dah aku tak makan. Masa dulu ni aku belum makan. Tengok ni. Tu Oreo pun ada weh. Oreo zaman aku dulu weh. Sorry nak kalau hampa dengar suara aku macam ni. Aku tak apa sihat sikit ni. Esok nak masuk tahun baru dah, 2026. Kira demam kan. Waktu lah rezeki aku demam sebelum nak masuk 2026. Tengok ni, teddy bear. Teddy bear pun ada yang pun sedap weh. Makanan sini pun murah juga weh ni. Tengok pupuk ni. Dulu ni berapa ringgit. Jauh lagi beza dah dengan harga ni. Lo ni murah sikit. Tengok ni. Hak ni lagi lah. Ni RM1.7 dulu berapa tau. So tengok ni. Sini ada macam-macam. Ayak apa ni, air ketua semua ada. Air ketua je ada tau. Dia tak termasuk ayak kali. Tengok ni, pau ni pun ada. Lepas tu ayak Dash Lady ada. Lepas tu Good Day semua ada. Milo ada. Sedap weh. Mungkin dulu je aku Loni. Dulu je boykot Loni dok dah. Tengok ni. Sedap weh rokok ni. So jom kita pergi depan. Let's go guys. Okay guys, ni aku dapat ni lah. Bukan dapat saja lah, kena beli. So aku nak tengok apa ada dalam ni.
Apa tengok ni. Ni bukan kecil ni, besar pun ni. Berbaloi harga ni. RM10. Dapat ni. Banyak ketul juga ni, tengok ni. Ni hak le. Lepas tu ni, apa ni orang kata apa? Orang kata apa? Start ni je. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, rasa. Ni, dia sedap ni. Daripada pedas itu. So kalau hampa tak try lagi, hampa boleh try. Harga ni RM10, hampa tak? RM10 je. Sedap weh. Kita rasa ni bulat-bulat ni semua bola. So, bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni hampa tak try, hampa rugi. Sedap ni. Harga RM10, kupang je. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lagi sedap, hampa sedap. Sumpah sedap, hampa tak try, hampa rugi. Serius cakap. Orang-orang Paldi, hampa wajib main tempat ni. Hampa tak pernah main lagi, hampa wajib main. Lepas tu hampa pergi kat kaunter, hampa cakap bajet RM10, dapat ni. Yang sedap daripada pedas. So, siapa craving pedas-pedas? Dia lah. So, hampa layanlah mukbang aku untuk hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pasti ni ikan ke tak, yang penting dia ada cheese. Dia ada cheese macam keju tu. Bila tengok kat luar dia macam ni kan. Bila rasa dalam mulut dia rasa memang serius kita nampak meletup. Aku beli ni tak ada Maggi tau. Just kuah dengan nak ni je. So boleh kenyang juga pun makan ni. Jom, aku try rasa ni pula. Bismillahirrahmanirrahim.
Spirit meletup tu. So, hampa wajib try. Okay? InsyaAllah kita hampa memang sedap. Tak bohongnya. Review dari aku memang sedap. Sedap dah. Oh, dia makanan saja, ayak tak ada. Sorry. So. Okay guys, so kami dah keluar dari Family Mart dah. Lepas ni kami nak pergi mana? Ilham lah kawan aku tu. Dia cadang nak pergi first touch. Pergi first touch buat apa tak tahu. So, hampa nak tahu apa jadi lepas ni? Hampa kena tunggu. So, jom pergi first touch dulu. Let's go guys. Okay guys, so aku dah sampai dah first touch ni. Saat aku nak cuba review first touch ni. Tengok ni ada bag. Lepas tu apa ni hampa masuk mula-mula kan, nampak beg ni. Lepas tu pilih orang satu nampak buku. Teringatlah dulu zaman sekolah aku dulu ni. Kalau barang apa tak cukup, barang sekolah apa tak cukup, main first touch ni lah. Nice. Ya Allah. So aku masa ni pun bukan nak beli apa-apa pun. Aku temannya. Jadi peneman besok lah. So jom kita pergi depan. Tengok view dia macam mana. View first touch pun kita layan. Paulih punya. Jangan main-main. So ni tengok ni. Depa ada ekor ni nak beli apa pun tak tahu. Tak apa, raya tahun depan minta maaf. Tu alat tulis. Tu jualan kembali ke sekolah. Bukan biasa-biasa weh, sekolah nak dekat dah. Alhamdulillah lah, aku pun dulu macam hampa juga budak-budak sekolah weh. Apa-apa kalau nak dekat sekolah dah jadi rasa ni. Apa ni barang-barang tak beli lagi, apa ni. Kelang kabut habis. So apa tengok ni. Weh, masih sejuk weh sini aircon. Okay guys, jom on the way ke mana pula guys. So wait. Okay guys, so aku dah sampai dah pun dekat library ni. Apa nak tengok apa tadi? Jom lah kita masuk dalam library dulu. Kita sambung lain. Okay guys, so aku dah duduk dalam library dah ni. Tengok weh. Sorry lah aku tak boleh cakap kuat-kuat. Aku Nice. dia cakap macam ni je lah kan. Besok ada library ni kena sengah-sengah. Tadi dah dekat. Boleh dengar suara aku dah dekat tu. Saya keluar lah. Saya keluar aku cakap. Okay guys, so aku duduk dalam bilik ayak ni. Okay. Aku rasa sampai sini saja video kita pada hari ni. Jangan lupa like, comment dan share, okay? Kepada hampa yang sudi klik video ni, aku nak ucapkan terima kasih. Just fun, okay? So hampa tengok video aku ni, kalau ada iklan apa jangan skip tau. Hampa tengok dari mula sampai habis. Semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, okay? Amin. So sekali lagi, pada hampa yang belum subscribe dalam YouTube channel aku, hampa boleh subscribe supaya hampa tak terlepas video-video terbaru by Askandar, okay? Okay guys, jaga diri tau. Semoga kita berjumpa lagi di next content. Okay guys, bye. Assalamualaikum.